Baju raya. Apa? Baju raya beli dah? Belum. Tak apa, bagus lah. Sebab bukan apa. Takut. Tiba-tiba anxiety. Ini lagi satu. Bila nak beli baju raya? Dia macam susah. Aku punya konsep selalu suka hatilah ni kan. Macam suka hatilah bila nak ambil baju raya. kita, I tak tahulah kan. Segan juga nak mengaku. Tapi rasanya kena mengaku lah kot. I'm a mall rat. Mall rat kan? Mall rat. Apa a mall rat? Tak tahu. Dia punya macam bangsa. Amish. I macam bila cakap I'm a mall rat, aku pun nak balas tadi I'm a Minang. Sama-sama Minang. Tak usah. So kalau kita pergi, biasalah kan, suruh beli apa? Suruh beli kurma tadi. Tak ada pergi terus, memang pusing Sambil round beli baju raya. Oh, dia Why not? You're already there. Kalau lawa. Kalau lawa okey lah, why not? Itulah pasal. Lagi-lagi pula first day puasa, tahun ni pakai baju kari hitam sudah aku kena pergi beli baju kari hitam pula. Kita jenis yang macam aku beli je lah sekarang. Kau nanti tak payah pergi fikir. Tema dia dah dibagi. Kan kita dah tahu dah colournya apa. Jadi pergi je lah beli, apa masalah dia. Nak buat apa kau tunggu-tunggu. Buat apa kau tunggu-tunggu. Dah dapat Boleh lah. Jadi ini pun ada orang pun bertanya juga, kenapa memperbesarkan raya ni lebih daripada puasa esok? Dia bukan soal memperbesarkan, dia soal kita nak get it out of the way. Betul? Kita dah beli siap-siap, kita dah tak payah fikir lagi dah pasal benda tu. Tidak diterima. Oleh? Ada yang tidak menerima benda inilah. Dia macam beria sangat nak raya. Ya. Kau nak sound orang berdiri. Lagu raya sebulan sebelum puasa kan dah pasang. Adakah itu isu dia? I don't know. Tapi iyalah, I can see lah benda tu kan. Cuma it's just baju raya. Kalau macam celebration tu mungkin terlalu awal, I agree lah. Macam pasang lagu raya awal sangat. Kau punya kalau macam decoration dekat mall naik awal sangat ni pun, I don't know, it's debatable. Sebab apa, orang yang bekerja nak menaikkan decoration tu, dia nak menghabiskan kerja dia. Jadi bagilah dia habiskan kerja dia. Betul tak? Itu I memandang daripada sudut kerja je lah. Kan, supaya benda tu terpasang lah sepanjang bulan tu, dan dah tak payah fikir lagi dah. Korang juga yang nak mengambil gambar dengan decoration tu. Dalam soal baju raya ni, I rasa baju raya ni is just a matter of preparation supaya you dah settlekan satu aspek untuk raya. Betul lah. Especially tak kisahlah sama ada dia masih single ke atau dia ada anak-anak lagi. Lagilah dia nak kena prepare awal. Masa kita kecil-kecil dulu, kan baju raya kita bukan sebulan, babe. 3-4 bulan kot sebab hantar pergi tailor. Betul. Sekarang ni pula kalau kita membeli baju raya tu daripada negara luar contohnya, kan, dia akan ada kena ambil masa untuk shipping lah. Dia ada banyak lagi pasal-pasal lain yang nak kena diuruskan lah. Ada satu tahun raya ni, I ingat lagi. I dengar I order baju kan. Lepas tu dah order baju, kita dah timing dah cantik lah ni. Dah 2 minggu sebelum raya, okey lah. Tak adalah macam lambat sangat. Tak lambat sangat, tak cepat sangat. So 2 minggu sebelum raya kita order baju ni. Sekali aku tengok tak ada respon daripada seller kan. Tak ada respon. Tracking number pun tak bagi-bagi kan. Sampai dah nak dekat sangat dah dengan nak raya ni. Sebab dia dah tengok dia tak respon kan. Jadi apa cakap lah dengan dia, kata cancel lah. Kan? Ya, betul lah. Cancel dan refund. Lepas tu 4 hari sebelum raya baru dia message kita, kenapa nak refund, dia tanya. Kenapa nak cancel? Saya baru je post tadi. Dah tu kenapa kau tak cakap? Aku dah panik ni. Tu tahun yang mana tau? Tahun yang raya tiba-tiba tu. 2000 berapa? 2021. Bukan, 2022. 2022 yang raya tiba-tiba dia announce esok raya. Alamak. Makcik aku tu sebab beli kasut, babe. Sebab esoknya baru dia fikir nak pergi Mid Valley, nak beli kasut. I see. Kan kalau macam dah last minute kan dah tak sempat. Dia bagi I iyalah, betul lah. Itu tak lebih-lebih for me. For me lah. Mungkin bagi orang lain lah. Mungkin dia akan kata lah macam, dan kalau ni pakai je lah baju lama, pakai je lah kasut lama. Boleh.
tak ada masalah. Tapi kalau dia nak prepare awal pun tak ada masalah juga. Sekali lagi tema dia, kau susah ke? For me kalau dah sampai 30 hari 30 baju raya tu yang tu lain. Itu lain lah. Tapi kalau setakat dia nak prepare tu, for me biarlah dia prepare. Sebabnya kalau Tapi kita tak tahu kehidupan dia macam mana. Mungkin dia adalah orang yang memang dapat jemputan yang berbeza untuk 30 hari tu. Itu pun okey. Maksud I, overconsumption. Kita pun janganlah menjadi consumer yang support overconsumption. Betul. Tak kena bijak lah dalam menangani. Kita faham nafsu nak membeli tu kuat kan. Kita faham je. Cumanya just because somebody else is wearing it or using it doesn't mean that we need to. Betul. Contoh baju kalau strawberry matcha. Tidak Dan berbanding. kalau dah memang macam tahun tu tema ada strawberry matcha, lepas tu tiba-tiba kau dah ada strawberry matcha tu, kau pakai je lah yang kau dah ada tu. Faham jugalah keteringinan untuk baju baru tu. Betul. Kita faham. Macam kalau tak silap I lah, tiap-tiap tahun memang ada diorang panggil projek baju raya. Ya. Kan? Projek baju raya, dan dia memberikan baju-baju raya kepada yang tak berkemampuan apa semua. Ya, be a part of that lah. Ya. Kan? Ada cara dia. Ada cara dia untuk kita recycle, untuk kita make sure. Sebab fabric ni is a huge issue daripada segi recycling dia dan sebagainya. Sebab tu orang very very against fast fashion. Sebab orang fast fashion ni is where whatever is trendy, dia akan keluarkan baju tu dengan sangat pantas. Dia akan, tapi tak ramai, of course the production is more than the use lah. consumption. Jadi apa yang kita nak buat dengan yang berbaki yang banyak ni? Kan? Jadi di situlah isunya kot, yang membuatkan orang munculkan benda ni. Dalam arti kata lain, berpada-padalah dalam membeli, be mindful of what you buy. Benda macam tu lah. I suka Mungkin cara dia menyampaikan advice tu tak betul. Maybe. Dan FOMO ni pun bukan semua orang boleh menahan. Ya, kita betul. faham lah. So Yang aku tahu kau memang mempengaruhi aku tu pisang kaki. Random gila weh. Random. Dekat tengah-tengah Kyoto. Dekat tengah-tengah Kyoto tu, Yang hutan buluh tu. Berdiri dia mempromot pisang kaki bakar tu. Belilah ni, sedap. Satu, dia tak pernah makan. Lepas tu dia promote. Lepas tu dia sendiri tak beli. Aku yang makan pisang kaki tu. Yang pasal oh betul lah, sedap lah. Macam ni you tahu ni sedap? Tak tahu. I nampak dia jual, I pun nampak dia jual. Lepas tu I pun suruh lah you beli. Aku macam, dah kenapa kau kena jadi influencer pakcik yang jual pisang kaki ni? Siapa bayar kau? I was bored. Sebab itulah dia punya kifarah dia. Yang dia dapat ialah kita pergi Nara, dia diserang oleh rusa. This is a PSA rusa di Nara tu Besar lembu. Those are wild animal. And they're as huge as cows. Betul. Besar weh. Dia besar gila. Jadi jangan macam nak beli biskut bagi kat dia, tak sempat. Dia akan macam tu. Tunduk dengan dia dulu. Kena tunduk. Dia kena. Ya. Lepas tu jangan letak kertas merata-rata ya. Ya. Kita orang naik basikal dan kita orang letak map dekat dalam bakul. Dalam bakul basikal tu dia makan guys. Dia makan map tu. Aku macam lapar sangat ke. Dan tengok dia makan apa. Dia makan kertas kot. Seriously. Bila dah keluar daripada situ, these are wild animals. Sebelah sana kita datang tak jumpa tadi, nak pusing sini baru nampak. Bukankah agak obvious dia wild animal? Perlukah ada signage yang mengatakan dia wild animal? I was like, sorry lah, it's like distorted. Macam, ni kat dalam park. Bukan. Kita bukan dalam park. It was a forest. It was a forest. Kita bukan dalam park. Sampai hari ni ke kau ada misconception ni? Kita dah pergi Jepun tahun 2017 tau. Dah dekat 10 tahun dah. Kau baru tahu ke kita pergi tu bukan park? Bukan park. Aduh, dia memang beliau dekat tengah-tengah Nara tu. Aduh. So, in conclusion Dilia, dan kemudian baju raya ni
Tapi baju raya pun macam you cakap tadi fast fashion kan. Kalau tak fast fashion, you beli in bulk pun dia akan jadi overconsumption juga. Kenapa ada orang beli baju raya in bulk? Ada. In bulk as in banyak lah. Maksudnya dia beli banyak jenis. Betul ke tidak tu? Tapi ni ada satu benda yang I macam ada beef sikit lah. Beef I ialah harga baju raya yang macam terlampau-lampau sangat mahalnya. Ini beef I, ini yang beef yang berbeza lah. Tadi kita cakap pasal overconsumption, yang ni kita bercakap pasal I don't know, consumerism. Adakah dia justified? Untuk harga dia sebegitu. Ada orang yang kata sebab ada. macam dia sulhaman dia ni cantik, intricate lah apa semua, sebab itulah harga dia sekian-sekian. You pay for the art, you pay for the craftsmanship, for the detailing lah apa semua kan. Which is I see it. Faham. I guess dia berbalik semula kepada if you are economically sound. Ya. Kalau kau mampu untuk membelinya, maka belilah. Betul. Tapi janganlah sampai bergolok bergadai semata-mata untuk baju raya. Mungkin ada macam jemputan khas ke Istana Negara. Ke apa? Tapi tak tahu, sekali lagi dia berbalik kepada ikutlah kemampuan masing-masing. Tapi janganlah sampai benda tu terlampau menyusahkan you, sebab kan terlampau FOMO, semua orang pakai jenama, orang semua tahu jenama ni mahal dan jenama ni high end, jadi you pun nak pakai juga tapi sebenarnya you tak mampu nak membelinya. Janganlah sampai membebankan diri sendiri. This has to stop kot, because orang macam takut, ui cantiknya beg kau, sekali je, lepas tu dah cantiknya baju kau, wah berlapan. Sebenarnya kan, what happened to the trend? I think this is just a millennial thing, maybe tak tahu lah kan. But what happened to the trend di mana kita sebenarnya sangat-sangat bangga kalau baju kita murah Oh ya. Kan? So, kalau I bangga kalau macam like, cantiknya baju RM30. Macam tu. Kita akan meng-offer price tu kepada orang yang memuji baju cantik tu, mengatakan betapa murahnya baju ini, and it has pockets. It has pockets. Dan tapi I masih rasa kalau nak beli awal tu tak ada masalah. Beli je lah awal, apa masalah dia? Dia macam ginilah. Sama juga. Aplikasikan konsep yang sama. Apa sahaja yang mengikut kemampuan masing-masing, mengikut kesenangan masing-masing, dan asalkan tidak menyusahkan orang lain di sekitarnya, buatlah sebagaimana yang kita nak buat. Sekaligus juga kita mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga menyambut Hari Raya dengan suasana yang sangat meriah. Ya, betul. Di samping keluarga yang tersayang. Betul. Okay, bye.